Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya pula dalam page Bella Sensen. Masanya cakap. Memanglah kalau rasa ada peluang gini, saya pun nak sapa lah di segi maklumat baru-baru. Kalau rasa saya ada maklumat baru-baru, insyaAllah saya nak sapa. Jumpa dengan saya petai-petai gini lah. Kalau rasa peluang belah petai, saya live belah petai. Kalau luar belah pagi, saya live belah pagi. Ikut masa luar. Jadi tak tutup dia kok. Kalau rasa ada masa luar, kalau rasa ada peluang, kalau ada maklumat baru, insya-Allah saya nak sapa. Insya-Allah saya nak sapa lah. Di segi tempat kita kok, kalau ada itu keluar negara, kalau ada sikit banyak tu, memanglah saya nak sapa untuk pihak kita dia tahu masa sekarang kalau rasa kita tengok dalam negara kita di segi berita kerajaan tu, di segi duit digital kok, di segi batas syarat tu masa sekarang tu tak ada bergerak dia kok. Tak ada bergerak apa. Tak ada lagi lah maklumat baru tu. Tak ada lagi maklumat baru. Ada setengah daripada setengah duk tanya dalam message, dalam komen pada tanya saya lah. Kok mana WiFi 3 nampak senyap? Masa sekarang tu di segi kerja apa jadi senyap apa? Tak nak maklumat mana maklumat di segi masa sekarang tu. Orang panggil tak ada bergerak apa. Tak ada maklumat baru lah. Dia jadi maklumat hok dulu lagi masalah ni. Sebab itulah saya pun nak sapa tu boleh lah. Kalau rasa saya sapa, kalau ada hok baru ke mana tu, insyaAllah saya nak sapa. Untuk apa? Untuk notify kita tu dia tahu dengan masa. InsyaAllah saya pun kalau rasa ada hok baru-baru, saya sapa. Lepas tu masa sekarang saya nak sapa di segi keluar negara lah. Sikit banyak masa sekarang kalau rasa kita duk tengok tu, keluar negara tu jadi kuat benar lah. Ono ya tahu masa lolon itu jadi kuat sungguh. Allahu Akbar. No ya tahu di segi hospital hak kau saat ni tu gitu serai dengan dia kau saat ni dengan Yahudi kau saat ni tu sangat kuat. Lepas tu rusak sangat banyak. Di segi negara falah masa sekarang. Lepas tu di segi panggil di segi menyuri, di segi curi duit. Curi duit di segi Yahudi lah. Yahudi gitu curi duit dalam apa panggil bank hak dalam falah. Gitu curi duit 7.6 juta dolar. Curi. Tu perangai Yahudi tu. Mengenak peracur awak karuk orang, awak budah orang, dia tu pergi curi duit, pergi mik hak demo tu. Jadi buat praik dia kat situ. Dia ambil duit. Dia pergi curi duit hak falah kita 7.6 juta dolar. Hak dalam negara falah kat ni tu. Mik pergi jadi hak dia. Hak baru hak tu pemberita ni. Iaitu 14 bulan ni tahun ni. Iaitu 14 marah hari. Ni kata di segi buat Yahudi tu. Gitu curi duit. Curi duit dalam bank hak negara falah kita kat ni. Mik buat klik tempat buat dia. Boh dalam bank buat dia kat ni tu. Gi taruh tempat dia kat ni tu. Lepas tu mengenak lagi, karuk lagi, buat buruk ke demo, curi barang demo. Tu perangai dia. Kita kenal belakang dah. Tetapi ada setengah daripada setengah tu tak kenal lagi perangai Yahudi. Tetapi saya ada maklumat baru, saya sapa ni kata ni kenal boleh lah Yahudi lagu ni. Ni kata masalah lah ni, curi be dia kak. Curi. Curi weh boleh kok mana buat kok tu, boleh kok tu buat kok tu, nak ya tu perangai Yahudi. Aku buruk ke banyak ke dalam tahu belakang dah. Kalau kita tahu belakang dah. Apa agama lain pun cerah rahmat masa sekarang tu. Tahu belakang dah lala ni pun. Nak kata fok dia ke saat ni tu mengenak, budah mengaruk, ada belakang, duk di fok dia belakang. Lepas tu di segi baru pula maklumat baru iaitu tubik pemberita tepat 15. Iaitu tepat 15 hari ni. Hak baru. Tubik lah di segi orang panggil ketua tentera dia. Orang panggil metap hak Yahudi kat ni tu. Metap hak dia, tentera hak dia, hak kepala pengat kat ni tu. Dia tubik istihar. Dalam itu fak dia lah. Tubik istihar kata fak dia tu tak cukup masa sekarang. Fak tentera fak dia, fak tentera fak Yahudi kat ni sama dengan fak tentera makan upah kat ni tu. Fak dia tahun ni dia kata tak cukup. Walaupun kita tengok tu fak dia tu banyak sokongnya daripada
Mereka sokongnya kepada fok lain-lain lagi tu. Fok Angkrik kau nak ya tahu sokongnya fok dia banyak. Lepas tu fok tentera makan upah pun banyak. Fok dia sendiri tu tak ada banyak mana. Sebab apa? Sebab fok dia kat sana tu jadi pecah belah. Dari segi dalam tentera fok dia sendiri pun tu bagi gerak dari segi petuang, dari segi apa? Beripong. Apa? Tak nampak sekali dengan ketua dia. Tak saya perih dah. Daripada semua tahan tu adalah setengah daripada setengah tu. Bukan dia semua nak tahu lepas tu rakyat-rakyat for dia tu tak ada masuk sekali juga dengan kerajaan dia. For tentera setengah tu tak ada masuk dengan kerajaan dia. Lepas tu for rakyat-rakyat for dia ke sana pun sama juga tak ada masuk dengan kerajaan dia. Tu. Sebab itulah for dia jadi kurang sikit di sini. Kurang for dia ke sana tu pun banyak. Tetapi dengan takut for dia tu, dengan for dia permen, dengan panggil kuam samat for dia ke sana tu. Dari segi for dia tu, dia permen for dia tu nak berlawan dengan for falah tak boleh. For dia banyak cakap dah, tetapi dia permen kata dia nak berlawan dengan for falah tak boleh. Sebab itulah ketua tentera for dia ke sana tu baik dia kata kalau for tentera for dia banyak Tara ni dia kata tak boleh lawan dengan fok falah. Tak boleh lawan. Dia kata tak boleh lawan. Sebab itulah masa sekarang duk penambah juga. Duk tambah sokong, duk tambah tentera makan upah fok dia. Nak ya tahu fok dia banyak-banyak tu takut lagi dengan fok falah kita. Nak ya tahu masalah lah ni berita hak baru. Hak baru benar lah. Tu tak berapa je saat ni lah saya pun kepada the truth. Lepas tu tengok daripada orang panggil website hak dia lah kesan ni. Dia hak dia mau balik bahasa tu. Tu nak ya masa sekarang ada tu baik gini. Daripada keluar negara. Sebab tu lah masa sekarang kalau masa kita tengok tu duk kuat, duk teruk lagi. Duk seria tak ada bergaduh. Sama juga laut merah kesan ni tu. Duk bergelegak semua lah merah. Duk berai semua. Duk laut merah tu. Di segi Yaman tu duk serai semua lah. Kapal terbang musuh atau kapal laut kau duk serai semua. Tu lah ya tahu dunia masa sekarang tu duk huru-huru belaka. Tempat negara Thai kita kok tak nak gepa bombing. Bombing kocak marahi juk kerbi. Lepas tu kok lain lagi kok panggil kok berumur pun ada juga serai, ada juga nak musuh. Nak ya masa sekarang tu teratur. Tu teratur lah. Nak ifat kita tu dah lah masa sekarang tu kalau asal kita khabar tu kita boleh masuk ke sijik tobat astagfirullah lah. Masa sekarang nak ya dunia ni akidah orang kita jadi haru-hara hak benar jadi salah, hak salah jadi benar. Terang kita tengok masa sekarang une-une orang panggil dalam negara kita sendiri lah. Apabila kita tengok masa sekarang orang panggil benar hak salah tu jadi tak salah. Dari segi benar-benar mabuk pening masa sekarang tu kenapa tak salah dah. Tu. Di segi orang panggil kasino pun nak jadi tak salah lah masa sekarang. Jadi kodok selera lah. Kalau masa kita tengok kalau turut teratur dengan masa sekarang kita dah tengok hak benar salah tu jadi tak salah. Hak benar tak salah ke saat ni tu jadi salah. Nak ya tahu dunia berubah belaka masa sekarang. Orang kita hak benar tu nampak orang benar tu dalam itu jadi tak benar. Orang hak tak benar jadi benar. Nak ya tahu masa sekarang tu jadi balik buruk belaka. Kalau masa kecil mudah-mudahan masa lala ni tu jadi hujan nak langit lah. Jadi pelik-pelik belaka. Hak tak berlaku pun jadi berlaku. Hak tempat tinggi ada bah, ada banjir. Hak tak biasa berlaku. Kita tengok dengan kita sendiri, kita ambil wikrak lah. Nak masa sekarang tu teruk benar. Ada belaka. Sebab itulah kita tu banyakkan orang panggil istighfar lah. Banyakkan taubat, banyakkan wak baik, wak molek insyaAllah. Dia. Hari ni saya pun rekah sikit banyak sekadar hak saya ada maklumat hari ni. Tu dia. Kalau rasa saya sapa kok mana tu silap dan salah kok mana tu saya minta maaf lah. Hari ni sekadar ni dulu. Minta izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.